Hai semua, kita teruskan topik kita kepada 7.2 iaitu Tamadun China. Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah empayar purba yang begitu besar memilih para pemimpinnya? Kalau di China kuno, ia bukan soal keturunan atau kekayaan, tapi semuanya bergantung pada satu ujian yang sangat-sangat getih. Jom kita bongkar sistem pemeriksaan berisiko tinggi yang betul-betul boleh mengubah nasib seseorang. Okey, ini dia perjalanan kita. Mula-mula kita akan tengok zaman pembentukannya di bawah dinasti Qin dan Han. Lepas tu kita akan faham kenapa pendidikan ni jadi tulang belakang tamadun mereka. Seterusnya, kita akan lihat 3 tahap pendidikan yang perlu dilalui dan kemuncaknya peperiksaan awam tu sendiri. Akhir sekali kita akan lihat kesan dan warisan sistem ini yang kekal sampai sekarang. Cuba bayangkan sekejap, anda baru sahaja berjaya satukan sebuah empayar yang luas. Macam mana anda nak tadbir semua ni dengan berkesan? Inilah cabaran besar yang dihadapi oleh 2 dinasti terawal China. Dari sinilah lahirnya satu keperluan untuk sistem yang lebih teratur. Ceritanya bermula di lembah Sungai Huanghe yang subur, di mana dinasti Qin berjaya menyatukan China. Tapi, dinasti Han yang datang selepas itu, terutamanya di bawah Maharaja Han Wudi, yang memperkenalkan satu idea yang mengubah segalanya. Dia fikir, kenapa tak pilih pegawai kerajaan berdasarkan kebolehan dan ilmu, bukan sebab keturunan? Dan dari situlah sistem perkhidmatan awam mula wujud. Jadi, kenapa mereka begitu taksub dengan pendidikan? Ia bukan setakat nak pastikan rakyat pandai membaca dan menulis. Oh tidak, tujuannya jauh lebih besar. Ia adalah tentang membentuk jiwa dan falsafah seluruh empayar. Sistem pendidikan ini ada beberapa matlamat utama. Yang pertama, sudah tentulah untuk cari orang yang paling cekap untuk mentadbir negara. Tapi pada masa yang sama, ia juga adalah alat untuk mengekalkan ajaran Konfusianisme, menanam nilai-nilai moral, etika dan kesopanan dalam setiap lapisan masyarakat. Dan nadi kepada semua ini ialah ajaran Confucius. Falsafah beliau yang menekankan tentang keharmonian, rasa kemanusiaan dan tingkah laku yang baik menjadi silibus utama. Bayangkan semua calon pegawai di seluruh negara belajar benda yang sama, berpegang pada falsafah yang sama. Okey, sebelum boleh ambil peperiksaan tu, calon-calon kena lalui satu sistem pendidikan yang sangat ketat dan panjang. Perjalanannya bukan mudah. Jom kita tengok macam mana ia berfungsi. Perjalanan pendidikan ini ada 3 peringkat. Peringkat rendah, fokusnya adalah menghafal. Ia hafal teks-teks klasik dan buku suci, walaupun tak faham sepenuhnya maknanya. Kemudian, di peringkat menengah, barulah mereka belajar menulis karangan dan sajak. Dan di peringkat tinggi, inilah kemuncaknya. Mereka perlu menterjemah dan mentafsir buku-buku falsafah ini dengan mendalam dan faham macam mana nak gunakannya dalam pentadbiran. Dan lepas bertahun-tahun belajar, tibalah saatnya peperiksaan perkhidmatan awam. Ini bukan sekadar ujian biasa. Ia adalah penentu nasib. Satu-satunya jalan untuk seorang anak petani, contohnya, untuk menjadi pegawai tinggi kerajaan. Keadaan peperiksaan ni memang ekstrim. Cuba anda bayangkan, dikurung dalam sebuah bilik kecil yang sempit seorang diri selama berhari-hari. Malah ada yang sampai 13 hari. Ini semua untuk elakkan penipuan. Jadi calon-calon ni bukan sahaja diuji ilmunya, tapi juga kekuatan mental dan fizikal mereka. Peperiksaan ini sendiri ada 3 tahap. Tahap pertama, Shuchai. Tahap kedua, Juren. Dan yang paling tinggi, Jinshi. Setiap tahap ni makin susah, makin jarang diadakan dan makin lama tempohnya. Dari sehari kepada 3 hari dan akhirnya 13 hari. Ia satu proses tapisan yang sangat ketat untuk cari yang terbaik dari kalangan yang terbaik. Persaingannya pula sangat sengit. Untuk tahap pertama sahaja, kadar kelulusan hanyalah lebih kurang 1 daripada 35 calon. Tapi yang menariknya, peperiksaan ini terbuka kepada semua lelaki, tak kira status sosial. Jadi secara teorinya, anak petani pun ada peluang yang sama dengan anak bangsawan. Cuma, tak ramai yang berjaya melepasi semua halangan. Tapi habuannya memang mengubah hidup. Kalau lulus tahap 1 dan 2 pun dah dapat jawatan kerajaan dan status sosial yang tinggi. Siap dapat letak tanda nama khas depan rumah. Tapi, kalau lulus tahap 3 di hadapan Maharaja sendiri, itu artinya anda akan dapat kuasa, kekayaan dan kemuliaan yang tak terhingga. Bukan untuk diri sendiri je, tapi untuk seluruh keluarga dan kampung halaman.
Jadi, kita kena faham yang sistem ni bukan sekadar untuk isi jawatan kosong. Kesannya sangat mendalam dan legasinya dirasai berabad-abad lamanya, malah mempengaruhi dunia di luar China. Warisannya sangat besar. Ia melahirkan satu kelas pentadbir yang unik, iaitu sarjana pegawai. Kerajaan ditadbir oleh orang bijak pandai, bukan golongan bangsawan semata-mata. Ia juga membuka sedikit ruang untuk mobiliti sosial dan dari sistem inilah lahirnya cendekiawan hebat seperti Sima Qian. Hebatnya, model perkhidmatan awam berasaskan merit ini kemudiannya menjadi inspirasi kepada banyak negara lain di seluruh dunia. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama. Masyarakat Cina purba sangat-sangat mementingkan ilmu pengetahuan dalam pemilihan pemimpin mereka. Jadi persoalannya, dalam dunia moden kita hari ini, apakah pula kualiti yang paling kita utamakan?